Umur 33 tahun aku jual a few property sebab aku nak berhenti kerja. Aku nak start business. Aku dah malas nak kerja. Sebab apa? It's not my calling bro. Aku kerja nak beli property je. Right? Kenapa aku nak beli property? Supaya aku boleh pecat bos aku. Aku boleh start business. Passion aku kat situ. Pecat bos sendiri Yeah. My boss don't know what to do with me. Dia suruh aku kerja promotion. Aku cakap, tak apalah bos, bagilah kat member aku ni James. He needs it more than me. Because aku ada property. My property is worth a few million. So you want to bully me? Aku berhenti. Aku tak nak kerja. Tak nak kerja pun tak apa. They know I don't need the job. Everyone is aware. I'm here because, well, it's not bad lah. Kerja okay, apa semua tu kan. But if it's too tough, I'll just resign. So I was so secure because I bought property early. Yang kita ada buran dan my net worth at that point of time lebih kurang 5 juta macam tu. So aku jual about I think 11 kot property. I made a profit about 1.9 million. More than 1 million pergi beli property lain. I spent about 100,000 to go holiday kat UK. Right? Lepas berhenti kerja. Sebab aku tak pernah pergi holiday. So aku nak enjoy. 1,000 tu berapa lama ambil cuti? Sebulan. Satu family semua pergi lah. Right? And then aku standby 300-400 ribu as buffer untuk start business. Berapa ribu? 3-4 ribu? 300-400 ribu. Oh, 300-400 ribu. Maksudnya dah tahu dah nak buat bisnes apa dan sebagainya. Itu Far Capital yang sekarang ni lah. Yes. So kenapa start Far Capital? My dream job at that point of time was every day I look at property to buy or to sell or to rent. So passion aku kat property. Then I realised that a lot of people want to do what I'm doing. Nak beli property banyak-banyak macam aku, tapi dia tak ada ilmu, tak ada skill set, tak ada masa. So more importantly, tak ada masa. So Far Capital ni untuk orang yang tak ada masa waktu tu lah. Right, tak ada masa. Dia orang boleh subscribe. Dulu fee aku mahal, sampai 19,000 untuk jadi klien. Today fee 1,800. Today Far Capital, dia punya visi and motivation different. Kita nak murahkan harga property. Untuk orang beli. Supaya orang mampu beli. Kenapa nak bantu orang mampu beli property? Sebab like I said, I was a beneficiary, right? Aku beli property umur 28 tahun, aku dah ada BMW sebab property. And free. Aku boleh berhenti kerja sebab property. Aku boleh buat Porsche sebab property. Right? Aku boleh spend time dengan ayah aku, bawa dia pergi umrah apa semua tu sebab property. So I think if you buy the right property, you invest properly, kau akan ada option macam tu. People tak boleh bully kau kat tempat kerja. You can resign and you're still gonna be okay. I had clients lelaki beli 5 property dengan kita, tak sampai 3 tahun dia meninggal. Wife hari ni goyang kaki bro. Oh, rumah jadi free eh? Dapat 12,000 sebulan. She doesn't have to work. Right? That's what we do. And how do we do it? Kita pakai property lah. Because property is what we're good at, right? Property allow you to have financial advantage or financial freedom lah. Options in life. Tu je. So my job is to murahkan property supaya you can buy property that make money. Because when the property make money, you can ada option in life. You can give more things for your family. Anak kau tak payah nak lapar, tak payah nak marah anak kau bila dia minta pensel yang mahal sikit. Boleh hantar pergi tuition sebab kau mampu. Right? So dulu property ni game orang kaya. Waktu zaman aku melabur, 1% Melayu investor. Majority non-Melayu. Right? And the majority non-Melayu ni beli rumah pada harga paling murah, beli rumah awal because dia ada information advantage. Semua advantage. Orang Melayu tak cari semua benda tu. So today, terbalik. Right? Because the work that I do, orang Melayu today can own property kat Mongkiara, TRX, KLCC, Bukit Bintang tanpa modal. Ya? Yeah. Beli rumah dapat duit. Banyak orang kerja kat Singapore, beratus orang dapat beli property kat Johor Bahru. 40% bawah pada harga pasaran sebab kerja yang kita orang buat. So